Kita berkenalan dengan Cik Rakib Yes, sir. umur 39. Cuba ceritakan kesan daripada rendaman tadi ni. Kesan dia tu saya memang terasa lah ada perubahan tu, memang terasa. Tambah lagi dengan doktor ada buat urutan tu, cepat rasa tu. Sebenarnya sakit apa ni? Saya mula memang sakit ni sleep disc, lebih dah 10 tahun, lama. Dari situlah, dari sleep disc saya banyak gangguan saraf lah, unsur saraf sakit. Jadi saya datang anxiety disorder. Itu semua daripada hal-hal traumatik lah. Tapi benda tu terjejas lah dari sleep disc saya ni. Banyak cara pernafasan, sakit-sakit saraf, sendi semua. Macam ni baru buat rawatan ni dari tadi saya ingat lebih kurang lah sejam. Kurang sejam. Benda pertama yang saya boleh rasa flow tu, darah tu macam smooth lah sikit. Sebab rasa lapang sikit tau. Ada rasa turun naik kepala ni tau. Nafas? Nafas tu dah rasa lebih kembang. Kalau tak, yang sebelum buat ni tadi, nafas tu macam lambat sikit lah, berat, sempit. Ni tadi ni rasa kembang, ada rasa macam mudah lah. Okay. Latihan tahan nafas semua okey. Cuma nampak tau beza dia tu. Dari yang tadi tu macam sempit ni, sekarang dah longgar. Memang Selepas diurut? kesan dia tu rasa. Bila diurut tu lebih lah lagi. Macam betul memang yang Arif tahu. Kau lebih semangat kira? Betul. Lebih semangat. Fikiran tu dia terus dah lain sikit. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah lagu dia. Dia jadi lapang sikit lah. Kalau doktor kata dari sudut semangat tu betul. Dia jadi rasa bersemangat. Kalau tak nak cakap tu pun fikir lama sangat kan. Ini macam alhamdulillah okey lah. Kira rasa macam darah tu lancar Betul, memang rasa perubahan. Perubahan tu dapat rasakan. So kita gunakan spray ni, magnesium. So kalau saya sarankan penggunaan ini sepanjang dia panggil kita sehariannya aktiviti. Kalau saya recommend lah untuk melakukan rendaman setiap hari pada semua ahli keluarga. Rendamannya setengah jam je. Tapi pemulihan pada banyak penyakit-penyakit yang rintitan daripada penyakit asal. Contohnya tadi sleep disc menyebabkan kita merangsang kepada benda yang lain. Penyakit-penyakit tempelan banyak berlaku. So kalau dengan rendaman-rendaman yang kita buat hari-hari ni, dia boleh mengurangkan masalah penyakit tempelan tadi. Dari tadi sudah. So masalahnya ialah dengan menggunakan magnesium tadi ni, magnesium spray dan drop tadi tu, boleh membantu lah. Ini membantu kehidupan harian kita. Daripada dia panggil ketidakselesaan. Kita tak rasa selesa kan untuk buat ni rutin harian. So selepas dirawat tadi ni dan juga direndam lebih kurang setengah jam, banyak beza dia. Banyak terasa. Kesan dia tu nampak lah rasa. Secepat ni lah. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Nakib. Ajaib. Ajaib.